Alright, Tempinai, selamat pagi semua. Sekarang pukul 5.24 menit. Kita banyak berlalu sudah. Jam 3 lagi saya sudah bangun. Banyak sudah kita lalu. Lori lah kebanyakan subuh. So sekarang pukul 5.24 ya. Terang sudah. Awal musim tu gelap. Mau tengok-tengok juga. Mana tahu ada si Kyoksa. Apa kamu buat ni? Tikus. Saya baru nampak orang pos rakan seperjuangan saya. Bukan juga rakan, tapi saya selalu follow dia tentang pasar ekon tu. Inilah kita kena hati-hati juga. Setiap kali kita buat kerja, kita sudah up maksudnya kita sudah dikenali. Sentiasa hati-hati, peka. Dan kalau kamu mau buat konten, saya nasihatlah. Kau sudah up, kau selalu buat konten. Pastikan kerja itu tangan kau sendiri. Jangan terlampau mengharap 100% kau punya orang. Dan satu lagi, bagi owner yang pos-pos tu, hati-hati pos. Kita boleh kena juga tu. Sebab kau menggunakan wajahnya. Kau buat stiker. Tidak boleh juga Tempinai. Ini saya punya Tempinai ni. Tempinai saya ni. Tempinai. Oi. Jadi apa-apa pun Tempinai. Jangan saya skala mengambil. Walaupun dia salah. Dia boleh buat laporan polis juga tu. Sebab kau menggunakan pos muka dia. Lepas kau tulis pakatan yang kau punya ikut hati kau. Sepatutnya jangan Karena ada perbincangan dulu. Kau terus-terus. Kenapa kau memain WhatsApp? Kenapa kau tidak pergi kedai itu orang? Yang satu pun, saya bukan memihak satu pihak. Yang satu pun, suruh dia datang kedai. Walaupun kau sudah didapati, kau rasa bersalah. Kau suruh pergi kedai. Suruh pergi kedai, kau kasih setter. Kau 100% 100% kau tanggung jawab. Jangan kau main WhatsApp bilang itu salah, bukan salah saya. Jangan begitu. Terus kau suruh dia datang, kau kasih setter 100%, biar rugi macam saya. Kan? Saya rugi apa? Saya tidak mau juga lah. Gaji 100% tiada. Tapi saya ikhlas bagi dia, kasih dia. Dan kau buat laporan polis. Begitu saja. Jangan menggunakan, ini silap juga. Sudah dampak begini, kau boleh buat laporan polis tahu. Yang menggunakan wajah kau. Sana silap tu yang post tu lah. Hati-hatilah, orang boleh main lower. Apa ni pegang? Jadi sentiasa berhati-hati bila mau post. Berfikir dulu. Kalau tu owner yang kamu pergi kedai itu tidak bertanggung jawab, kamu boleh buat laporan polis dulu. Sebab kamu kalau ikut pengalaman saya lah, saya punya terbalik. Saya yang duluan dulu. Dia bilang mau begitu. Saya duluan pergi hardware pengguna. Lepas tu hardware pengguna suruh saya buat laporan polis. Kalau kau rasa kau tidak ngam, kau bertanggung jawab sepenuhnya. Kau 100% kau tanggung. Itulah saya cakap. Kalau kau buat konten, kau kena buat hati-hati. Kau kena sentiasa berhati-hati pasal kerja. Pastikan kau tu bos, 100% tu tangan kau bikin macam saya. Saya tahu kalau saya bilang saya ada silap, saya panggil. Saya 100% tanggung. Ini kau buat konten, adakah itu 100% kau punya tangan yang buat kerja? Kau mengharap orang. Itulah yang bos-bos ni, anak-anak bos ni sudah pegang perniagaan bapak. Bapak sudah serah. Kau harus belajar dari bawah, tahu, pegang spanar. Bukannya kau senang-senang kau mau up dengan kau mau share ke apakah begini. Tidak. Jangan kau mengharap begitu. Paling bagus kau pegang spanar dari bawah, belajar. Kalau kau sudah, sebab bila ada masalah, kau bukan 100% kau antar bagi kau punya manager saja. Jadi kalau ada masalah, kau boleh tahu. Kalau kau setakat kau pegang peniaga bapa, tapi bila ada komplain, kau suruh orang kau main duit. Tidak, itu salah punya bisnes. Walaupun duit tu is power.
Jadi apa-apa untuk Pinay, saya nasihat sebagai pengguna, okay? Ataupun saya punya customer, dong tahu. Ada masalah kau datang balik. Kalau saya bilang saya kurang sihat, kenapa? Kita atur masa. Jadi yang MyV itu, minggu depan, semua yang ada masalah, boleh datang balik. Sebab ada jaminan kan, sebulan. Lagipun gabok ada jaminan 3 minggu. Jaminan saya bikin 1 bulan. Okay? No problem. Okay? Datang saja. Okay? Jadi sentiasa berhati-hati. Mau pos sana pos ini. Runding dulu bagus-bagus. Tiada rundingan, kau pergi hawar pengguna. Jangan kau yang bertindak dulu. Yang kau pergi pos buat gambar orang, skema. Salah itu. Kau boleh kena. 100% kau boleh kena. Sebab menggunakan wajahnya. Alright, teman-teman.